Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak unbox Pokemon Card Display versi Gengar. Untuk set Gengar ini ada 13 rekaan kad yang boleh anda kumpul. Dan yang pastinya Gengar adalah kad yang paling hit untuk set ini. Jangan risau, ini adalah set original dan ini adalah Pokemon Card versi China. Sekarang jom tengok kad apa yang kita dapat dalam set ini. Dan nampaknya kita dapat kad Arcanine. Ini bukan Arcanine biasa. Ini adalah Arcanine yang datang daripada game Pokemon Legends. Kiranya ini adalah Arcanine daripada zaman purba. Wow, cantiknya. Ini adalah dia punya card display ataupun card casing. Memang nice. Jadi Arcanine tersebut boleh dimasukkan dalam casing Arcanine yang khas ini. Dan untuk set ini juga anda juga akan dapat satu booster pack. Booster pack ni tebal ya, sebab dia ada 25 kad. Bukannya 5 ataupun 10 kad seperti booster pack biasa. Sebelum kita unpack booster pack kita, jom kita set up dulu kad display kita. Kita masukkan kad Arcanine tu dan tengok macam mana rupa dia. Okey, dalam tu ada plastik transparent. Ini untuk melindungi kad supaya tak rosak. Kalau tak ada ni, confirm kad kita akan terkemik atau terbengkok bila masuk dalam kad display tu. Wow, ada kad sleeve lagi. Ini adalah lapisan tambahan untuk melindungi kad kesayangan anda. Kita letak kad sleeve, masuk dalam plastik holder, tutup, barulah boleh kita masukkan dalam kita punya kad display yang cantik tu. Okey, masukkan dulu, ketatkan. Kita pastikan dia ada bunyi ketak untuk pastikan dia dah betul-betul seal kad tersebut. Feel dia macam kita hantar kad pergi grading pula, ada slab ya. Okey, dah kunci, dah ketat, barulah kita boleh slidekan kita punya kad ini dalam kad display Arcanine. Okey, kad display Arcanine ini dia punya material adalah getah. Jadi kat dalam tu keras dan luar tu lembut getah lah. Dan bahagian atas tu kita macam ada lubang untuk kita pasang keychain. Dan kad ini bolehlah kita bawa ke mana-mana saja. Letak dekat bag ataupun dekat mana yang sesuai untuk kita show off dan display kad rare kita ini. Overall memang cantik. Dia punya texture memang nice sebab semuanya timbul dan macam ada graving dekat situ. So memang nice lah. Okey, itu dah selesai. Sekarang kita akan unpack pula booster pack kita ni. Tapi banyak juga 25 keping kad dalam satu booster pack. Wow. Sekarang tak apa buang masa, kad apa yang kita dapat. Dah nampak dah kelibat fire type Pokemon. Ini ketat juga, tarik sikit. Okey, dah terkeluar. Kad pertama kita ada Vulpix. Wow, okey, kad ni semua bahasa Cina ya, sebab ini adalah Chinese version. Okey, sebenarnya kita ada Scyther, kita ada Ponyta, yang ni Salazzle kat silap saya. Kita ada Growlithe, begitu dengan Meowth. Ini alamak, saya tak ingat nama dia. Ini pun tak ingat. Saya memang ingat kebanyakannya semuanya Gen 1 saja. Bila dah masuk yang baru, saya dah tak berapa nak pasti namanya. Okey, ini adalah kad lagi. Wow, nice. Rasanya kad ni pun, booster pack ni pun akan ada kad rare di hujung-hujung nanti. So random juga kad dia. Banyak-banyak kad trainer, kad biasa semua dia dimasukkan, dikompilkan sekali dalam booster pack ini. Okey, wow, kita dah dapat dah. Kita punya kad rare holo Zapdos. Nice, dapat Zapdos guys. Ada lagi tak? Ada lagi. Wow, Spinarak Spinarak punya evolve form. Ni pun kad rare holo juga. Dan seterusnya kita dapat full art. Kad jenis V. Ada lagi belakang ni. Ada lagi. Dan satu kad yang ada stamping elemen api. Belakang ni ada lagi. Ini pula elemen besi. Jadi dalam satu booster pack ni, anda akan dapat banyak juga kad-kad rare yang boleh anda kumpul. Terbaiklah.